Okey, pada perkataan ni ada huruf ra kan? Okey, jadi huruf ra tu kita nak baca tebal ke nipis? Mesti ramai ingat nipis sebab berbaris bawah kan sebelum huruf ra tu. Okey, jadi sebenarnya kita kena tengok selepas juga. Okey, selepasnya ada huruf tebal iaitu huruf ta. Jadi bacaan kita kena tebal. Qirtas. Okey, contoh lain perkataan ni, ra tu nak baca tebal ke nipis? Jangan tengok sebelumnya saja. Sebelumnya memang baris bawah, tapi selepasnya ada huruf tebal. Jadi walaupun sebelumnya berbaris bawah, tapi sebab selepasnya ada huruf tebal, jadi pada ra tu kita kena baca tebal. Firqah. Okey, contoh lain lagi. Macam ni ra nak baca tebal ke nipis? So tengok selepasnya ada huruf tebal. Jadi ra tu kena baca tebal. Mirsad. Kalau macam ni macam mana? Nak baca ra tu tebal ke nipis? Tengok betul-betul pada baris dan tengok selepas huruf ra tu huruf tebal ke huruf nipis. Okey, cuba komen kena baca ra tu tebal atau nipis.